Jadi tidak hairan jika sekiranya Umar angkat Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana engkau lebih dekat dengan Rasulullah, wahai Abu Bakar. Engkau ayah mertua Rasulullah, sahabat daripada kecil, pembantu kepada Rasulullah. Engkau pernah menjadi imam dan Rasul menjadi makmum di belakangmu. Mana ada orang lain macam tu? Lalu akhirnya Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah ini menjadi satu tanda aras pelantikan kepimpinan di dalam Islam. Maknanya kepimpinan dalam Islam, dalam negara Islam, mesti seorang yang faqih, yang memahami hukum fiqh dan memahami urusan agama. Tak faham urusan agama, terlingkup. Di sinilah maka ulama-ulama dalam bidang fiqh as-siyasah, fiqh politik, menyatakan kepimpinan nombor satu negara mesti seorang yang faqih. Pegawai lain, menteri lain tak apa, tapi kepimpinan negara seorang yang faqih, dan kalau boleh sampai peringkat mampu mengeluarkan fatwa. Ini kepimpinan negara. Bukan boleh pilih ke tepi jalan begitu, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu walastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah yang memberikan kita peluang dan ruang untuk kita berada dalam saf-saf salat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat mengekali amalan itu dan menjadi ahlul masjid yang sentiasa berdampingan dengan masjid dan segala aktiviti yang dianjurkan di masjid. InsyaAllah menyambung pengajian kita malam ni daripada buku wasiat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, yang ditulis ataupun merupakan karya daripada seorang ulama besar, Sa'id Ali Al-Qattani. Kita sambung berkenaan dengan kisah setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ada buku ni, muka surat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar berkata lagi, tidak, kami amir dan kamu menteri. Akhirnya mereka melantik Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun Umar berkata kepada Abu Bakar, tidak, saya melantik Tuan. Tuan adalah penghulu kami, orang terbaik di antara kami, dan orang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengambil tangan Abu Bakar sambil melantiknya. Kemudian orang lain turut melakukannya. Ini peristiwa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Selepas daripada Nabi dah wafat, ketika Ali dan para keluarga baginda menguruskan jenazah Nabi, Abu Bakar, Umar dan kibarus sahabah, sahabat yang besar-besar yang utama, berada di Saqifah Bani Sa'idah, iaitu di suatu dewan himpunan
dekat dengan Masjid Nabawi. Tujuan mereka berhimpun ialah untuk membincangkan siapa mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang Nabi wafat dah. Lalu pengganti Nabi perlu dilantik dengan segera. Ini menunjukkan bahawa soal kepimpinan adalah soal yang sangat penting. Sehingga patutnya Abu Bakar duduk rumah Aisyah lah. Duduk rumah Aisyah urus jenazah Nabi. Umar pun patut ada di tempat pengurusan jenazah Nabi. Tapi tidak. Pengurusan jenazah Nabi diurus oleh ahli keluarga, diketuai Ali bin Abi Talib. Sahabat yang besar-besar tak ada di situ. Mereka berkumpul untuk melantik pengganti Nabi sebagai kepimpinan umat Islam. Jadi pemimpin negara ni satu hal yang penting. Sehingga tidak boleh kosong sesebuah negara itu daripada kepimpinan. Tak boleh dibenarkan kosong. Mesti ganti terus. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Di sinilah datangnya ulama-ulama fiqh berbincang, datangnya fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan ataupun priority, hak mana kita nak dahulukan. Bila ada tuntutan-tuntutan agama, dia tak semua sama tuntutan agama ni. Ada tuntutan wajib, ada tuntutan sunat, ada tuntutan harus makruh. Dan dalam tuntutan wajib tu pula ada berbagai-bagai lagi. Dalam ilmu usul fiqh dia bagi pecah lagi. Dalam perkara wajib banyak pecah lagi. Ada ibadah yang wajib tapi muwassi'. Ada ibadah yang wajib tapi mudayyak. Ini juga termasuk dalam perbincangan fiqh aulawiyat yang lebih utama. Fiqh ibadah yang muwassi', ibadah yang mempunyai masa yang luas untuk dilaksanakan. Ibadah mudayyak, ibadah yang mempunyai masa yang sempit untuk dilaksanakan. Lalu dahulukan yang mudayyak berbanding yang muwassi'. Sebab tu bila dibincang, kalau jatuh hari pilihan raya itu pada musim haji, maka boleh tangguh haji. Sebab apa? Sebab haji itu ibadah yang muwassi', yang ada masa lagi. Tak boleh tahun ni, tahun depan ada lagi haji. Tak boleh tahun depan, tahun satu lagi ada haji. Tetapi pilihan raya hari itu je. Hari itu pun bukan 24 jam daripada pukul 9 sampai 5 petang. Kalau pergi pukul 5.30 orang tutup dah. Pusat pembuangan undi. Jadi dia mudayyak, ibadah yang mengambil masa yang sempit. Lalu didahulukan yang sempit daripada yang luas. Itu dipanggil aulawiyat, keutamaan. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis sebuah kitab bertajuk Fiqh Aulawiyat, fiqh keutamaan, supaya kita ni tahu mana lebih utama, mana yang utama, mana yang kurang utama. Lalu dalam pelantikan ke pengganti Nabi ni, itu keutamaan. Walaupun mengurus jenazah Nabi adalah utama, tetapi para sahabat yang besar-besar pergi menunaikan keutamaan, iaitu melantik siapa yang ganti Nabi. Lalu berlakulah perbincangan. Nak lantik jadi Nabi, ganti Nabi ni, ada yang mewakili penduduk Madinah, ada yang mewakili kaum muhajirin, ada yang mewakili ahlul bait, keluarga Nabi. Lalu di sana masing-masing lantik. Bila lantik, kemudiannya ada mereka melantik Abu Bakar dan Omar, dua-dua sekali. Abu Bakar pun naik calon, Omar pun naik calon. Tapi Omar kemudiannya memimpin tangan Abu Bakar, dan beliau berkata, kata Omar, dia kata, namun Omar berkata kepada Abu Bakar, tidak, saya melantik Tuan. Tuan adalah penghulu kami, orang terbaik di antara kami,
dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Jadi akhir sekali Abu Bakar bai'ah Umar bai'ah Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Nabi. Jadi semua bila Umar pegang tangan Abu Bakar dan berbai'ah, orang lain pun berbai'ah kepada Abu Bakar. Kerana Abu Bakar ni sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi. Sahabat yang hijrah bersama Nabi. Abu Bakar dia berdua saja, izhuma fil ghar, sehingga Allah Taala sematkan kisah itu di dalam Al-Quran. Izhuma, ketika keduanya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar fil ghar, di dalam gua, iaitu gua Sur. Iz yaqulu li sahibihi, dan ketika Muhammad berkata pada sahabatnya, Nabi kata pada Abu Bakar, la tahzan, jangan duka cita wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jadi ni nak tunjuk apa? Dekatnya Abu Bakar dengan Nabi. Dan sehingga dekatnya kemuliaan Abu Bakar ni, sehingga satu ketika Jibril datang ziarah Nabi. Jibril datang ziarah Nabi. Lalu antara yang disampaikan oleh Jibril, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam pada Abu Bakar. Ini hebat. Allah Ta'ala beri sampai salam pada Abu Bakar, maka sampaikan juga salamku, kata Jibril kepada Abu Bakar. Lalu Nabi SAW mengambil kesempatan itu. Nabi bertanya pada Jibril, wahai Jibril, apakah keutamaan Umar berbanding sahabat-sahabat yang lain? Maknanya Nabi tanya, macam mana Umar ni pada pandangan Allah dan pada pandangan para malaikat? Lalu Jibril tak jawab. Jibril cuma kata, jika aku mengkisahkan kelebihan Umar selama 800 tahun, tak selesai lagi. Itulah punya banyaknya kelebihan Umar. Berani, tegas, takwa, solat dia, zikir dia. Kalau sebut 800 tahun, tak selesai lagi. Ini hebatnya Saidina Umar. Tapi kemudian kata di Nabi, Abu Bakar, Abu Bakar. Lalu berkata Jibril, jika seluruh amal Abu Bakar Umar tadi yang 800 tahun aku nak cerita tu tak selesai, jika semua amalan Umar yang 800 tahun banyaknya senarai dia tu dibandingkan dengan satu saja amalan Abu Bakar, nescaya lebih berat amalan Abu Bakar daripada keseluruhan amalan Umar. Jadi tak boleh nak ceritalah kelebihan Abu Bakar. Jika sekiranya seluruh amal penduduk umatmu ya Muhammad dikumpul, lebih berat amal Abu Bakar lagi. Ini kehebatan Abu Bakar. Seorang sahabat yang telah disebut sebelum kelahiran Nabi. Nabi tak lahir sebagai Nabi, tak lantik sebagai Nabi lagi. Allah Ta'ala telah menyebut tentang Abu Bakar. Satu hari Abu Bakar riwayat. Ini riwayat Abu Bakar. Dia kata, masa aku remaja dulu, ayah aku Abu Quhafah bawa aku pergi rumah berhala. Masa tu Mekah ni banyaklah rumah berhala. Kuil lah, kita panggil kuil. Berhala tu, berhala ni. Berhala tu pula macam-macam bentuk. Ada Manat, ada Yarus, ada Uzza, Lata, Uzza. Bila saya sebut berhala Lata, Uzza, tuan-tuan bayang macam mana gambar berhala tu dalam fikiran masing-masing? Tentu ada satu gambaran kan? Satu patung tegak berdiri, ada kepala, mata, hidung, badan, kaki, sebagainya. Betul tak macam tu? Kita bayang tak? Imagine dalam kepala kita bila sebut patung Lata, Uzza, Yarus, Manat. Sebenarnya tuan-tuan, berhala Lata, Uzza tu yang orang jahiliah duk sembah tu, bukan macam kita bayang tu besar berdiri tegak macam kita tengok dalam gambar. Itu gambar tu.
lukisan. Macam kita tengok cerita Nabi Musa pecah patung tu kan, zaman Namrus putus tangan, kudung tangan, itu lukisan. Jadi kita pun duk terbayang hak lukisan tu. Sebenarnya Lata Uzza ni, saya pergi ke utara tu, utara Riyadh tu, atau utara Taif tu. Pergi utara lagi, ada satu perkampungan, tempat tu dia simpan berhala Lata Uzza tu. Dia simpan dalam satu gua, besar gua tu. Jadi tempat pelancongan sekarang. Jadi saya pergi hari tu kebetulan tu, bukan nak pergi ziarah berhala tu, bukan. Jadi kebetulan pemandu pelancong tu bawa sampai situ. Ada satu gua besar masjid ni, gua tu. Lepas tu ada satu batu, macam batu bata tu. Kita ambil paku, kita ambil batu bata, kita ambil paku, cucuk-cucuk sikit, ada lukisan, ada gambar sikit. Itulah Lata Uzza yang dia duduk sembah hari tu. Yang orang zaman jahiliah sembah Lata Uzza tu, batu bata tu je. Itu buat kebodoh dia masa tu. Nama dah jahiliah kan. Jadi maknanya itu dikira mempunyai pengaruh besar tu. Jadi kata di Abu Bakar, aku ni dibawa oleh ayah aku, Abu Quhafah, pergilah sembah berhala. Tapi bukan Lata Uzza tu, berhala lain. Lepas tu ayah aku letak situ. Kira-kira nak didik anak lah, supaya jadi anak soleh kot. Dia kata, kamu duduk sinilah. Ayah keluar kejap. Dia pun tinggal Abu Bakar di situ. Abu Bakar cerita, ayah aku tinggal aku pun duduk seorang. Bila duduk seorang, aku pandang berhala tu. Aku pandang ayah aku, kata, Tuhan dia ni. Betul ke Tuhan ni? Maka kata Abu Bakar, aku ambil satu batu, berkuam besar ibu jari, aku jentik. Aku kata, kalau benar engkau Tuhan, engkau akan balas balik. Bila aku jentik, kena atas hidung engkau akan balas balik. Kalau tak balas balik, makna kau memang tak ada kuasa lah. Bukan Tuhan lah. Buang masa lah sembah kau. Kira-kira begitu. Lalu Abu Bakar ambil batu, dia jentik. Jentik, jatuh atas hidung berhala tu. Dia tunggu sekejap. Kok melompat ke, melenting ke, jerekah dia ke. Tak ada apa senyap. Akhir sekali dia ambil satu lagi, dia nak jentik lagi. Ayah dia sampai, dan ayah dia marah kat dia. Kamu buat apa ni? Sehingga ayah dia marah, dan heret dia balik, lalu pukul dia di rumah. Ayah dia pukul dia kat rumah. Kenapa? Kerana mempermainkan Tuhan kaum mereka. Masa ayah dia pukul dia, ayah dia cerita kat mak dia, dengan harapan isteri dia ni marahlah ke anak ni. Tiba-tiba isteri dia kata apa? Wahai Abu Quhafah, jaga-jaga engkau. Kerana ketika aku akan melahirkan Abu Bakar ni dulu, masa aku nak melahirkan dia, aku terdengar satu suara berkata, jaga oleh kamu anakmu ini baik-baik, kerana dia bakal menjadi pembela kepada seorang Nabi yang akan dibangkit pada akhir zaman. Maknanya Abu Bakar ni dah disetting oleh Allah untuk menjadi teman rapat Rasulullah. Sehingga dilaporkan bahawa pendeta Yahudi ni pernah cakap dengan Abu Bakar. Hak kisah dia cakap dengan Nabi di Syria, dekat dengan Bahira tu, itu cerita lain. Ini cerita dengan Abu Bakar. Satu ketika Yahudi ni tengok Abu Bakar. Dia tengok, masa tu Nabi tak dilantik jadi Nabi lagi. Dia tengok watak Abu Bakar ni. Dia pun kata, sedangkan masa tu di Syria tu, di Syam, di Damaskus, dia kata, kamu ni Arab Mekah kan? Kata Abu Bakar, betul. Kamu ni daripada kabilah Quraisy juga kan? Betul. Kamu ni nenek kamu sekian-sekian, datuk kamu sekian-sekian, betul? Betul. Kata Abu Bakar, macam mana kamu tahu? Dia tanya pendeta Yahudi itu. Yahudi itu kata, aku tahu dalam kitab-kitab kami.
Dalam Taurat cerita tentang Abu Bakar. Cuma aku nak confirm lagi, kata dia, boleh tak engkau selak perut engkau? Kata Abu Bakar, nak main selak-selak perut ni apa cerita pula? Cerita dulu apa hal? Lalu laki-laki Yahudi tadi cakap, dalam kitab kami memberitahu Nabi akhir zaman akan dibantu oleh 2 orang. Satunya lebih berusia, yang seorang lagi muda. Yang berusia itu putih kulitnya dan kurus, dan kemudian keturunan Arab Quraisy, dan kemudian daripada lembah Makkah, dan pada perutnya ada tanda. Aku nak tengok tanda tu. Lalu baru Abu Bakar tunjuk. Rupanya betul. Maka kata dia pada Abu Bakar, pulanglah kamu tunggu kelahiran sahabat kamu, dia adalah Nabi dan kamu adalah pembantunya. Ini kisah kemuliaan Abu Bakar. Jadi tidak hairan jika sekiranya Omar angkat Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana engkau lebih dekat dengan Rasulullah, wahai Abu Bakar. Engkau ayah mertua Rasulullah, sahabat daripada kecil, pembantu kepada Rasulullah. Engkau pernah menjadi imam dan Rasul menjadi makmum di belakangmu. Mana ada orang lain macam tu? Lalu akhirnya Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah ini menjadi satu tanda aras pelantikan kepimpinan di dalam Islam. Maknanya kepimpinan dalam Islam, dalam negara Islam, mesti seorang yang faqih, yang memahami hukum fiqh dan memahami urusan agama. Tak faham urusan agama, terlingkup. Di sinilah maka ulama-ulama dalam bidang fiqh as-siyasah, fiqh politik, menyatakan kepimpinan nombor 1 negara mesti seorang yang faqih. Pegawai lain, menteri lain tak apa, tapi kepimpinan negara seorang yang faqih, dan kalau boleh sampai peringkat mampu mengeluarkan fatwa. Ini kepimpinan negara. Bukan boleh pilih ke tepi jalan begitu, bukan. Yang bukan setakat faqih, faham urusan agama, boleh berfatwa, memahami Quran, hadis, memahami usul fiqh, memahami qawaid fiqhiyah, memahami selok-belok tentang agama, hukum hakam, tapi juga hendaklah mempunyai akhlak yang baik. Baik akhlak dia. Jadi maknanya pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi benchmark, menjadi satu penanda aras bagaimana memilih kepimpinan di dalam Islam. Bila lantik Abu Bakar menjadi khalifah, Aisyah berkata, Aisyah ni anak Abu Bakar lah, tentang pidato Abu Bakar dan Omar pada hari kewafatan Rasulullah, ternyata pidato mereka itu mendatangkan manfaat besar. Pidato Omar bin Al-Khattab telah menakutkan orang ramai bahawa di kalangan mereka masih ada orang munafik, sehingga mereka telah kembali kepada iman yang benar. Pidato Abu Bakar telah berjaya menyedarkan mereka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul yang akan meninggal dunia apabila sudah sampai waktunya. Jadi Abu Bakar naik, perutusan awal khalifah Abu Bakar diguna gelaran khalifah. Gelaran khalifah. Omar orang pertama memulakan gelaran Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Lepas tu semua Amirul Mukminin. Lepas Abu Bakar, lepas Omar Amirul Mukminin, Uthman Amirul Mukminin, Ali Amirul Mukminin. Lepas pada tu pemimpin-pemimpin di kalangan Umayyah, Abu Sufyan dan apa ni anak beranak Umayyah ni, Abu Sufyan sebagainya, guna khalifah balik. Guna khalifah balik. Sampailah kepada zaman Abbasiyah, akhir keruntuhan kerajaan Abbasiyah. Baik, jadi nak ceritanya ucapan pidato awal Abu Bakar ni, apa dia ucap? Dia naik atas pentas, dia pun berucap. Dia kata, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni
wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Aku telah dipilih menjadi khalifah di kalangan kamu, menjadi amirul mukminin. Aku dah dipilih. Wulitu alaikum, mana menjadi wali, pemimpin kepada kamu. Dan itu tidak bermakna aku lebih baik daripada kamu. Tengok ucapan pemimpin yang tawaduk. Walah dia itu dah diberi salam oleh Allah dan Jibril, bukan sebarangan orang. Tapi tawaduknya dia berkata, aku alastu bi khairikum, aku bukan orang yang paling baik di kalangan kamu. Oleh kerana itu kata Abu Bakar, fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'ainuni. Kalau kamu melihat kepimpinan aku berjalan atas kebenaran, kamu tolong aku. Tolong bantu aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Kalau kau lihat perjalanan kepimpinan aku salah arah, batil, maka engkau perbetulkan aku. Dan panjang lagi ucapan dia. Dalam fiqh as-siyasah orang kaji itu ucapan tu. Sehingga dia kata, orang yang lemah di kalangan kamu akan kuat di sisi aku. Orang yang kuat di kalangan kamu akan lemah di sisi aku. Itu kata Abu Bakar. Maknanya, kalau ada rakyat yang ditindas, orang kampung ditindas, tak apa, aku akan jadikan dia orang kuat. Membela keadilan dia, melepaskan dia pada kezaliman. Kalau ada kaki tangan kerajaan, pegawai-pegawai, menteri-menteri yang berasa dia kuat, lalu dia nak menindas rakyat, aku akan lemahkan dia. Dia akan menjadi takut dan lemah di hadapan aku. Ini ketegasan Abu Bakar. Abu Bakar ni lembut banding dengan Umar. Tapi ketika menghadapi golongan riddah, golongan riddah ni satu puak tak nak bayar zakat. Lepas Nabi mati ada satu puak tak nak bayar zakat. Lalu Abu Bakar mengisytiharkan perang. Tak apa, kita gerakkan bala tentera pergi perang kaum tu. Kaum tu ramai juga lah, makna satu wilayah tak nak bayar zakat. Umar pun nasihat Abu Bakar. Abu Bakar, kita hantar pendakwah lah pergi, tak payahlah perang-perang. Sebab mereka tu masih solat, cuma tak nak bayar zakat. Solat masih solat, masih pun orang Islam, dua mengucap dua kalimah syahadah, baca Quran, cuma dia tak nak bayar zakat. Kita pergi nasihat je lah, kita hantar pendakwah. Abu Bakar kata tidak. Ketika meriwayatkan peristiwa itu, Umar kata apa? Sebelum daripada itu aku merasakan aku lebih keras daripada Abu Bakar, tapi hari aku menganjurkan agar Abu Bakar tidak berperang dan memerangi kaum riddah. Ketika itu aku sedar dia lebih keras daripada aku. Kenapa Abu Bakar kata? Walaupun mereka salat, tapi bila mereka menolak zakat, bermakna mereka sudah murtad. Walaupun mereka haji, mereka tolak zakat, mereka sudah murtad. Murtad perlu diperangi. Man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang tukar agama dia daripada Islam tukar jadi kafir, maka bunuh dia, kata Rasulullah. Maka aku akan membunuh mereka. Umar pun kata, apabila aku tengok begitu kesungguhan Abu Bakar, maka aku menyokong keputusan Abu Bakar. Ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, orang tanya Umar. Sebab Umar masa dia jadi pemimpin, dia lembut. Masa Abu Bakar jadi pemimpin, Umar ni keras. Tapi ketika Umar jadi pemimpin, Umar ni lembut. Orang tanya Umar, mengapa engkau pada masa Abu Bakar itu engkau keras? Lalu berkata Umar, aku keras kerana ketika itu jika ada orang tidak setuju dengan kekerasanku, maka dia akan mengadu kepada Abu Bakar dan Abu Bakar akan melembutkan aku. Tapi ketika Abu Bakar sudah tidak ada, kalau aku keras juga, rakyat nak bergantung dengan siapa? Rakyat nak dapat ihsan siapa? Dah kalau aku pun keras juga. Maka menunjukkan bagaimana kepintaran Umar dalam menanggani kepimpinan rakyat. Makna dia lembut pula masa itu. Jadi itu nak cerita bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini
dalam urusan kepimpinan. Jadi itu dia pemimpin. Jadi politik adalah sebahagian daripada Islam. Dalil mana? Dalil tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi tumpu kerja-kerja politik. Nabi, jenazah Nabi tengah ada urus tu. Tak ke bumi lagi. Sebelum ke bumi, jenazah Nabi dah ada dah lantik. Esoknya baru mereka berbai'ah. Tapi hari itu dah lantik dah. Menunjukkan urusan politik, kenegaraan, keselamatan manusia adalah keutamaan. Sedangkan jenazah Nabi bukan tidak keutamaan, utama juga. Tapi nak cerita urusan politik sebahagian daripada Islam. Ketika kita berkata politik tidak kena mengena dengan Islam, ketika itu kita sudah tertanggal daripada Islam. Ini kena beringat ni. Jangan kita duduk sedap anggap cakap ikut orang cakap. Orang cakap kita pun cakap. Sedangkan percakapan itu membawa kepada murtad, kita tak sedar. Itu dipanggil sekularisme atau secularism. Secularism dalam bahasa Arab dipanggil ilmaniyah. Al-ilmaniyatun aqrabu tariq ila riddah. Kata mufti kerajaan Uthmaniyah dulu, Mustafa Sabri. Dia kata apa? Dia kata al-ilmaniyah, pahaman secularism, aqrabu tariq ila riddah, jalan singkat menjadikan seorang itu murtad. Nak murtad cara lain lambat. Cara paling cepat menganut sekularisme. Maka membawa kepada kemurtadan. Jadi itu di antara perlu kita berhati-hatilah. Sebab kita sedang dilanda oleh pemikiran yang pelik-pelik. Pemikiran sekularisme, liberalisme, pluralisme, feminisme dan sebagainya. Itu semua hak karut marut yang keluar daripada Islam. Dia kena beringat. Pegang Islam tu. Mereka sedar setelah Abu Bakar membacakan ayat. Belum pada itu mereka tak, ramai orang Islam tak dapat terima kewafatan Nabi. Lalu bila Abu Bakar baca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Allah kata Muhammad itu tidak lain, hanyalah seorang rasul. Ini dipanggil apa? Dipanggil ayat tentang tauhid. Ayat tentang tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-mutabi'ah. Tauhid mengesakan Nabi sebagai ikutan. Jadi Muhammad itu walau kamu nampak dia hebat, walau kamu nampak dia sayang, dia bukan Tuhan, dia Nabi saja. Ini Allah Ta'ala sekat awal-awal lagi. Takut kita ni anggap Nabi Muhammad itu Nabi. Sebagaimana orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair. Kata dia orang Kristian, Isa Al-Masih itu anak Allah. Kan dah sesat barat dah tu. Kuat sangat sokong Uzair sampai kata Uzair itu anak Tuhan. Tegar sangat sokong Isa sampai kata Isa itu anak Tuhan. Islam ni jangan. Walau bagaimana kasih kita pada Nabi, wa ma Muhammadun illa rasulun, tidak adalah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Penegasan daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan nak kata Nabi itu Tuhan. Ni ada ni sekelompok dalam Malaysia ni. Tengok dalam YouTube. Dia kata dia beriktikad Muhammad itulah Tuhan. Tuhan itulah Muhammad. Anak beranak tu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Na'udzubillahi min zalik. Agar tak sampailah ke Padang ni. Tak sampai ke Kuantan lah kira. Tapi ada dah tu. Di mana tu? Perak ke mana tu? Buat rakaman, anak beranak, ayah mak duduk belakang, anak depan, anak perempuan. Kami yakin dan percaya Muhammad itu Tuhan dan Tuhan itu Muhammad. Murtad kan? Kalau zaman ada kerajaan Islam, kena pancul leher belaka dah tu. Kenapa? Terkeluar daripada Islam. Jadi Muhammad itu illa rasulun, tidaklah melainkan hanya seorang rasul. Penegasan Allahnya, Allah datangkan perkataan ma nafiyah dulu, nafi dulu, dan tidaklah Muhammad. Guna perkataan tidak dulu. Tapi kalau apa salah kena kata Muhammadun rasulun, Muhammad itu rasul, boleh tak? Boleh tak? Tapi kenapa kata ma dulu, nafi dulu?
Lepas tu baru illa istisna, menunjukkan memang Muhammad hanya sekadar Nabi saja. Qad khalat min qablihi rusul, yang sungguh telah berlaku sebelumnya beberapa orang rasul. Jadi Muhammad ni hanya rasul, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu kita boleh terima nabi-nabi itu hanya rasul, takkan tak boleh terima Muhammad hanya rasul. Hanya rasul je. Oleh kerana itu kata Allah, fa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika sekiranya Muhammad itu mati? Dalam ayat ni jelas Allah Ta'ala sebut Nabi ni mati. Jadi mati bukan Tuhan lah. Mana boleh Tuhan mati? Jadi adakah bila Muhammad itu mati, au qutilan ataupun dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu berpaling ke belakang, yakni meninggalkan ajaran Islam. Adakah kamu Islam kerana Nabi masih hidup, dan bila Nabi mati kamu tinggalkan Islam? Allah Ta'ala tanya. Jadi oleh kerana itu, waman yanqalib ala aqibah, siapa yang berpaling ke belakang selepas Nabi mati, ditinggalkan Islam, falan yadurrallaha syai'a, sedikit pun tidak memberi mudarat kepada Allah. Nak kafir, kafir lah belaka. Nak murtad, silakan. Tuhan tak rugi sikit pun. Sebab Islam ini bukan untuk Allah, Islam tu untuk kita. Kerana nak selamatkan kita, lalu datanglah Islam. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Maha membalas orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Jadi makna bila Abu Bakar baca ayat ni dalam perutusan dia, orang pun tahulah Nabi dah wafat. Nabi Muhammad sudah wafat. Kata Aisyah, Abu Bakar dan Omar bin Al-Khattab memberikan pidato penting pada hari Selasa dengan izin Allah. Pidato mereka itu mendatangkan manfaat besar bagi kaum muslimin. Nabi dikebumikan pada hari Isnin itu kan. Jadi mereka ni hari Isnin itu lantik dulu, hari Selasa baru sampaikan perutusan ketua kerajaan. Menurut Anas bin Malik, Anas bin Malik ni anak angkat Nabi ataupun budak yang berkhidmat kepada Nabi. Setelah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, keesokan harinya, iaitu hari Selasa, Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian berpidato. Omar juga berdiri dan bercakap sebelum Abu Bakar memulakan pidatonya. Jadi itu dipanggil pidato perutusan ketua negara pada hari Selasa. Omar bin Al-Khattab memuji Allah yang sememangnya dia sahaja yang layak dipuji. Kemudian berkata, wahai sekalian manusia, semalam saya ada mengatakan sesuatu kepada kamu yang mana itu tidak disebutkan dalam kisah dalam kitab Allah, dan tidak pula dijanjikan Rasulullah kepadaku. Namun saya menganggap bahawa Rasulullah akan terus mengatur urusan kita, dan baginda yang terakhir dipanggil daripada kita. Sesungguhnya Allah telah mengekalkan kitabnya bagi kamu, yang mana itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar pun perbetulkan balik sikap dia semalam. Kan semalam dia tak terima Nabi mati, sehingga dia kata, siapa yang kata Muhammad telah wafat, saya pancung leher dia. Siap dengan pedang tu. Pedang tak bersarung pula tu. Siapa berani nak kata mati? Berani kata mati? Tak berani. Jadi Umar kata, semalam tu minta maaf lah. Sebab saya menganggap Nabi akan terus panjang umur sampai kita semua ni mati, baru Nabi mati. Nabi akan urus urusan kita, akan atur pimpin kita dengan penuh rahmahnya. Jadi saya semacam terkejut, satu kejutan, tak dapat terima bahawa Nabi Muhammad itu mati. Jadi memang benarlah Nabi dah mati dan meninggalkan kitab kepada kita, iaitu Al-Quran. Teman Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. Sekarang marilah kita melantik beliau. Mereka semua melantik Abu Bakar, iaitu pelantikan yang lebih umum dan resmi setelah pelantikan hari sebelumnya. Semalam hanya geruk-geruk, kumpulan-kumpulan ketua-ketua kabilah aja lantik Abu Bakar. Hari ini di khalayak ramai, Omar meminta bai'ah kesetiaan daripada seluruh rakyat kaum muslimin untuk berbai'ah dengan Abu Bakar. Lalu semuanya bersetuju melantik Abu Bakar sebagai
khalifah. Jadi itu makna bagaimana perutusan Umar yang mendampingi Abu Bakar dan menguatkan pengaturan perantikan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memuji Allah yang sememangnya dia saja yang layak dipuji. Kemudian berkata, wahai sekalian manusia, saya telah dilantik menjadi khalifah sekalipun saya bukanlah orang terbaik di kalangan kamu. Tadi hak saya bacakan tadi. Itu tapi tadi itu dalam Arak lah, di kalangan kamu. Saya harap kalau saya melakukan yang baik, maka sokong dan tolonglah. Kalau saya berbuat salah, betulkanlah. Ini kata Abu Bakar. Kalau saya betul, kejujuran itu amanah. Ini diambil hadis Nabi. As-sidqul amanah. Benar itu adalah amanah. Al-kizbul khianah. Dan pembohongan itu khianat. Orang-orang yang dhaif itu kuat di mata saya, sehingga saya mencari jalan untuk menolongnya. Sedangkan orang yang kuat itu kecil di mata saya, sehingga saya berusaha mengambil kembali yang bukan haknya. Ini kata Abu Bakar. Saya akan tegakkan keadilan. Benar itu amanah, bohong itu adalah khianat. Jadi dalam kepimpinan negara ni, ketua negara yang paling penting benar. Benar. Benar itu amanah. Orang yang bercakap benar, dia akan memikul amanah dengan jujur dan setia. Yang bercakap bohong, dia akan pecah amanah. Itu biasa dah. Itu yang Nabi sebut. Sebab tu Nabi letakkan benar itu sebagai tunjang kepada sikap kepimpinan. Kena benar. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis, tuan-tuan, banyak hadis cerita. Mana-mana pemimpin yang mati, pada hari dia mati itu, masih ada pembohongan dia kepada rakyat yang dia belum cerita hak sebenar. Rakyat terima. Tak dan dia nak betul hak yang sebenar, dia pun mati. Maka dia tidak dapat mencium bau syurga, sedangkan jarak syurga itu dapat dicium baunya dalam jarak 500 tahun perjalanan. Banyak hadis-hadis Nabi itu, tuan-tuan. Saya cuba semak hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kepimpinan. Itu masa saya tulis buku saya tu, hadis-hadis politik. Kaji banyak hadis-hadis itu. Tapi saya muatkan sikitlah dalam buku tu. 40 hadis saja berkaitan dengan politik. Tapi hadis yang berkaitan dengan itu banyak. Pembohongan saja jadi sumber dia. Menipu rakyat, membohongi rakyat, hari dia mati dia tak sempat nak betulkan balik. Macam-macam. Amaran daripada Nabi, tidak dapat mencium bau syurga, walaupun jarak syurga itu sudah dapat dicium dalam jarak 500 tahun. Maknanya, tak bau syurga lah. Betul tuan-tuan, untung kita ni tak jadi pemimpin. Bimbang juga kalau kita jadi pemimpin, kita pun bohong juga. Mana tahu. Jadi na'udzubillah, minta berlindung kepada Allah. Sekali kita berbohong kepada rakyat, rakyat percaya, lalu kita sudah pun diambang neraka. Neraka dah. Walaupun ketika matinya, ulama-ulama tambah. Yang saya kata, saya teroka hadis-hadis itu tengok. Walaupun ada ulama kata apa? Walaupun ketika saat mati dia mati dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi dia ada sisa-sisa pembohongan yang belum selesai kepada rakyat, dia tetap berada di ambang neraka. Sanggup tuan-tuan kita? Tak sanggup jadi biar orang lain lah jadi pemimpin. Tak payah kita. Kita jadi pemimpin, jadi menteri nak tidur tak dapat dah tuan-tuan. Jadi menteri nak tidur tak boleh dah. Telefon bunyi 24 jam larat tidur. Tak boleh. Jadi sebab tu baik kita, jadilah kita macam kita ni, senang. Nak tidur boleh belaka dalam kereta, boleh buat pokok boleh. Dalam kemah boleh. Biar rumah boleh. Tak ada masalah. Jadi kata Abu Bakar, kejujuran itu amanah. Jadi boleh nak jadi pemimpin, tapi mesti bercakap benar lah. Tipunya neraka. Seorang pemimpin yang menipu lebih besar daripada seorang penipu yang lain. Orang lain tipu, sebuah kedai kopi dia kena tipu. Sebab dia tu bukan apa, dia orang kampung itu je, pergi duduk menipu kat kedai kopi. 10 orang dia kena tipu. Tapi kalau pemimpin yang menipu, berjuta orang kena tipu. Sebab tu jangan jadi penipu. Yang suka bercakap bohong dan menipu ni, dia 2 orang yang besar. Satu, ahli perniagaan.
Yang kedua, ahli politik. Suka sangat menipu, terdedah kepada menipu. Ahli perniagaan menipu kerana nak kaya. Nak suruh orang beli barangan dia, menipu, bersumpah. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi tu cerita, sumpah bohong. Wallahi, ini barang ni harga dia. Mana ahli perniagaan. Ahli politik menipu kerana nak kuasa. Kalau tak tipu, orang tak sokong dia. Lalu menipu. Ini dua puak menipu. Janji banyak. Pasal janji. Janji saja. Nak tengok orang kuat berjanji dekat dengan musim pilihan raya, banyak janji. Dulu ada pemimpin apa tu? Jabatan Kerja Raya, Menteri Jabatan Kerja Raya. Sami Velu dulu. Dia pergi ceramah musim pilihan raya dekat dengan Sungai Siput. Tuan-tuan jangan lupa, sokong saya. Kita akan buat jambatan di kampung ini. Orang kampung kata, Datuk Seri, kampung ni tak ada sungai. Tak apa, kita buat sungai. Nak pula dah. Maknanya begitu sekali. Jadi, kita kena jujur dan amanah. Jangan kita pecah amanah. Kaum yang meninggalkan jihad fi sabilillah sudah pasti akan menjadi rendah dan hina. Dan kaum yang sudah berleluasa mengerjakan kemungkaran akan mendapat bala yang meluas pula. Ini kata Abu Bakar. Kaum yang meninggalkan jihad fi sabilillah akan jadi hina. Jadi sebab tu dalam jiwa kita ni kena ada semangat jihad. Jangan buang semangat jihad tu. Sebab tu dulu ada satu slogan. Padamkan api rokok, nyalakan api jihad. Supaya kita ni sentiasa rasa terpanggil untuk berjihad, mempertahankan Islam. Di situ kemuliaan kita. Kalau buang jihad, tak ada mulia dah kita. Betul orang barat, dia tak nak kita belajar tentang jihad. Subjek jihad dibuang di universiti-universiti utama di negara barat, walaupun dalam aliran pengajian Islam. Dia suruh kita ambil subjek solatnya. Subjek solat, subjek sedekah, subjek jihad tak boleh, kerana mengganaskan manusia. Orang Islam akan jadi ganas kalau belajar jihad. Mana bukti? Kamu yang tak belajar jihad lagi ganas. Cuba sebut perang dunia ni. Pembunuhan beramai-ramai. Peristiwa genosid. Pembunuhan beramai-ramai. Siapa yang buat? Dulu Hitler bunuh orang Yahudi. Hitler Muslim ke? Tak. Dulu Pol Pot dia apa ni di Kemboja, bunuh rakyat 2 juta lebih. Dah Pol Pot Islam ke? Mao Zedong bunuh rakyat dia 1 juta lebih. Dah Mao Zedong Islam ke? Pembunuhan yang berlaku di rakyat Islam di Bosnia dulu, itu yang bunuh tuan Islam ke? Yang menyerang Afghanistan, Islam ke? Sampai runtuh Afghanistan. Yang menyerang Iraq, bunuh orang Iraq dalam zaman Saddam, orang Islam ke? Dia kata kita bila belajar jihad kita ganas. Kamu tak belajar pun ganas. Lagi ganas. Keganasan dimunculkan oleh mereka. Lagi ganas. Jadi mana dia nak tipu kita, nak beri imej buruk kepada orang Islam. Jangan belajar jihad. Sebab dia takut kalau jihad ini dipahami oleh umat Islam akan bangkit pertahankan Islam, akan bangkit pertahankan negara, bangsa mereka. Bangsa kita ni kita kena bertahan. Tak ada orang lain nak mempertahankan bangsa kita, tanah air kita. Kita kena bertahan. 3 perkara kita kena bertahan kalau nak jadi mulia. Pertahankan agama, pertahankan bangsa, pertahankan tanah air. Sebab kalau ada agama tak ada tanah air, tak jadi apa, merempat ke tempat orang. Ada tanah air tak ada bangsa, teruk juga. Ada bangsa tak ada tanah air, teruk. Ataupun tak kena pertahankan agama, politik, bangsa dan tanah air. 4 perkara. Jangan sampai kita ni ada bangsa tak ada politik. Last sekali politik duduk di tangan orang lain. Orang lain tu buat apa saja kepada kita. Bukan setakat sekeh kepala, cukup kepala terus kita. Jadi kita kena jaga kemuliaan itu. Baik, kemudian panjang lagi cerita bakal pidato ni. Taatlah kepadaku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasul. Dan kalau aku ternyata tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka tiada lagi taat kepadaku. Jadi kata bakal. Jadi insya-Allah kita sambung untuk pengajian kita akan datang muka surat 79. Surat 79 buku wasiat
apa ni pesanan Rasulullah menjelang kewafatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.